Assalamualaikum guys, jumpa lagi di YouTube channel Akram Razali. Believe that. Okay guys, dah lama dah akan tak buat video, busy sikit. So, video kali ni seperti yang korang tunggu-tunggu. Tunggu ke? So, video kali ni adalah challenge RM70. RM70 Akram buat dengan siapa? Korang mesti tengok thumbnail dah kan? So, silakan Afiq Izzuddin. Akram buat challenge RM70 bersama adik Akram. Cakap apa? RM70. RM70 kita habiskan RM70. Okey, RM70 ni dia bukan kita bayar saja. So macam contohlah kalau Afiq nak makan aiskrim ni, lepas tu Afiq bukan kena beli untuk dia je, dia kena beli untuk Akram sekali. Belanja. Belanja. So kiranya tolak sekali dengan Akram juga. So macam apa yang dia nak, contoh dia nak pergi main game bola macam tu, dia kena buat sama untuk Akram, dia kena belanja sekali dengan Akram. So tolak daripada situ. Macam tu, faham? Kalau korang tak faham, korang tengoklah video ni. So kita nak pergi mana ni? Kita pergi shopping mall. Dia nak habiskan RM70 dekat mall. So kita jumpa di mall. Kita jumpa di mall lah. Okay guys, so Akram dengan Afiq dah sampai dekat mall. So Afiq nak apa dulu mula? Tengok wayang. Tengok wayang. Block Brother. Afiq nak tengok Block Brother, tapi Akram dah tengok dah Block Brother. Tapi okey lah, cerita tu sedap. Okey lah, Akram repeat lah tengok. Afiq nak tengok Block Brother, so Afiq kena belanja, Akram pun tengok Block Brother. So kita tengok total harga dia berapa sekarang je lagi Ada tambah makan minum sekali ke apa ke? Popcorn dengan air. Dia tambah popcorn dengan air. So kita kena bayar sekali. Tapi yang popcorn dengan air tu Akram share juga dengan Afiq. Kalau sama-sama takut tak habis Jom kita pergi dekat wayang. Apa-apa teting. Okay guys, so Akram tak pakai mic. So guys, Akram dah beli tiket. Tiket pun beli 2 45, dah tambah air dengan popcorn. Air dengan popcorn pun total semua nak 35 sen. Tapi ni sekarang pun dah nak 35 sen, macam mana tu? Tinggal RM7 lah. Karaoke pula. Karaoke RM7. Dia ingat lepas karaoke RM7. Dia ingat lepas. Kita tunggulah nak masuk. Ramai gila hari weekend lah. Apa pula juga? Kita tengok Block Brother. Okay guys, so kita nak masuk dah. $2,000 later. Okay guys, so kita orang dah habis tengok wayang. Habis wayang tadi berapa Habis? 63.50 sen. Lepas tu tinggal lagi RM7. RM7 Bi. Nak buat apa RM7? Subang. Buat apa? Karaoke. Dia nak karaoke. Kita tengok dengan RM7 tu boleh karaoke tak? Boleh. Okay. Kita pergi tengok. Kat sini ramai, so kita orang pergi mall lain lah pula So kita tengoklah karaoke tu. Best cerita Block Brother. Macam mana? 10/10. Macam mana cara ceritanya? Plot twist cerita dia jangan percaya kat orang. Sebenarnya Afiq tak tengok, dia dah WhatsApp gewe. Okay Afiq. So kita dah sampai kat Subang. Betul ni nak pergi karaoke? Karaoke. Okay, kita dah sampai kat karaoke ni. So kita tengok harga dia ada tak RM7? Ada. Afiq nak nyanyi lagu apa? Ada. Dia gelap. Okay guys, kau tengok ni karaoke untuk 2 orang RM30 25 sen. Ni Afiq ni dah terlebih challenge RM70 ni. Lebih ni kita kena minta balik dengan Afiq ni. Ini dah melampau ni dia. So dia pergi tandas sekejap. Yang karaoke ni akan tu montas lah. Tak elok lah karaoke ni kan. Tiba Mana kau coba
dah habis RM70. Ya. Tapi lebih daripada RM70. Lebih pula dah. Macam mana tu? Tak tahu lah kita. Kita tak tahu lah. Channel RM70 gagal untuk Afiq. So next time tak boleh buat kat Afiq. Aku rasa vlog ini pendek sangat sebab tengok wayang pun, masa wayang tak boleh rekod. Karaoke pun kita mau hanya buat montas sebab haram. Aku tunjuklah apa yang Afiq buat je lagi ya. Let's go. Okay guys, so dah malam. Tadi kita orang set up yang patut. So sekarang kita orang nak pergi menuju ke Ruhu. Ruhu ada kat apartment. So kita orang nak pergi kat apartment tu. Tengoklah aktiviti apa kita orang boleh tunjuk dekat apartment tu ya. Let's go. Intro. Cepat. Tunjuk ni. House tour. Ini TV kecil. Apa bi? House tour bi. Buka. Ada dua. Sebab dia ada bilik lain tu kan? Ni tunjuk bilik ni, cepat. Tunjuk bilik. Buka lampu.